Pernah tak awak rasa buat satu benda, semua sentuh tak jadi? Ada satu fasa dalam hidup kita ni, semua benda tak jadilah. Bisnes tak jalan, impian tergantung, doa dah banyak kali, tapi tiba-tiba usaha pun tak nak cakap lah. Semua usaha dah buat, tapi macam tangan tu membawa kehancuran je. Sebenarnya bukan sebab awak tak layak, bukan juga sebab Allah tak nak dengar doa kita. Tapi mungkin disebabkan energi dalaman kita terlalu sekabut. Bila kita dah lama stres, kecewa dan overthinking, sistem saraf kita boleh masuk dalam survival mode. Bila tubuh kita rasa macam terancam, otak akan jadi susah nak berfikir. Bila emosi berat, tindakan kita akan jadi tak konsisten. Bila hati kita penuh ketakutan, kita mula buat keputusan daripada luka, bukan daripada hati yang tenang. Sebenarnya tubuh kita ni, dia terdiri daripada atom, molekul dan signal energi yang sentiasa bergerak. Emosi kita ni sebenarnya dia memberi kesan kepada vibration tubuh badan kita ni, dan cara kita bercakap, cara kita memilih, cara kita buat keputusan dan cara kita bertindak. Sebab tu kadang-kadang semua benda tu tak jadi disebabkan energi dalaman kita itu sendiri. Rezeki ni memang Allah yang bagi, tapi kita juga boleh minta daripada hati kita. Betulkan niat, berusaha dan bertawakal. Tapi kat sini ada 3 solusi untuk kita bangkitkan rezeki kita. Yang pertama, reset emosi sebelum nak reset strategi. Jangan terus salahkan strategi bila jiwa kita sedang parah. Kadang-kadang masalah tu bukan dekat planning tu, tapi masalahnya dekat hati kita dan fikiran kita tu tak mampu nak susun apa yang kita dah belajar. Sekarang ni kita boleh tenang, asingkan diri dan mulakan buat pernafasan fitrah. Bila kita kembali kepada pernafasan fitrah, sistem saraf dalam badan kita akan kembali tenang. Bila kita tenang, kita boleh cari jawapan. Kita boleh susun kembali apa yang sebaiknya. Yang kedua, semak niat dan pattern lama kita. Tanya pada diri kita, kita buat kerana siapa, untuk apa, nak ke mana. Jadi bila kita ada sesi untuk refleksi diri, kita akan lebih sedar pattern-pattern kita ni macam mana. Ini dipanggil unconscious pattern. Corak minda bawah sedar kita yang sentiasa akan ulang pattern kesalahan yang sama. Kadang-kadang kita nampak macam sedang berusaha, tapi sebenarnya kita sedang bergerak daripada energi takut, marah, risau dan tergesa-gesa. Yang ketiga, kecilkan langkah, besarkan konsisten. Maksudnya bila semua benda kita buat tak jadi, jangan paksa untuk buat macam-macam perkara serentak. Pilih satu perkara kecil yang kita boleh buat dulu hari ini. Contoh, kita boleh ubah waktu solat kita tu, awalkan sikit, susun balik konten kita cuba cari idea yang baru, buat sikit-sikit. Kita pastikan langkah kita kecil tapi konsisten. Energi perlu bergerak untuk menghasilkan perubahan. Tawakal bukan duduk diam. Tawakal adalah hati bergantung dengan Allah sambil kaki kita ni tetap melangkah. Jangan tunggu sempurna untuk baru bermula. Mula kecil tapi jangan berhenti. Bila semua benda kita buat ni macam tak jadi, jangan terus hukum diri. Jangan terus kata, aku gagal ni. Jangan terus rasa macam Allah tak sayang kita. Mungkin Allah sedang ajar kita untuk reset semula emosi, niat dan langkah. Bila emosi kita pulih, energi akan berubah. Bila energi berubah, vibration dan tindakan akan berubah. Cuba komen, apa struggle emosi kita? Nanti aku jawab soalan.